Dan sana walaupun diorang kena bencana, diorang masih layan tetamu tu. Sebab sana Aceh ni dia ada satu adat diorang yang layan tetamu ni seperti raja, faham tak? So walaupun diorang dalam keadaan diorang tak ada apa-apa, apa benda yang diorang boleh serve, diorang serve. Macam hari tu kita orang keluar, kita orang waktu tu masuk jalan kampung yang tengah barai. Sebab jalan tu jauh. So dia kata tak apa bang, saya ada jalan kebun, follow saya. Lama tak tau jalan kebun tu, aku rasa sejam 2 jam kat lah. Dia bawa naik motor. Dia bawa kita orang keluar daripada kampung tu. And then dia nak kena masuk balik 2 jam lagi. So itulah dia orang punya, kat sana memuliakan tetamu lah. Ida kau apa memuliakan. Sebab kalau macam dekat Malaysia lah, ataupun kita sendiri, benda yang sekecil-kecil pun kita rasa macam alah, benda ni kecil je, remeh je, buat apa kita nak hirau kan. Tapi kat sana, benda yang kecil tu lah penting bagi diorang. Faham tak? Sekecil-kecil benda tu, contoh lah, kita minum air dekat mamak tak habis, faham tak? Alah tak apa, tak habis. Kat sana, sekali dengan ais diorang sapu. Yalah sebab perlukan benda-benda macam tu.